tinggai, nak hentikan dosa maksiat cukup susah. Dan ketika itu perlu kepada sabar. Yang ketiga yang kita bahas pada malam ini, mai daripada orang lain. Atau mai daripada, mungkin bukan orang, kan? Orang-orang. Kan? Atau mai daripada tumbuhan. Contoh, tumbuhan pun jangan buat main. Saja-saja jalan-jalan, satu dahan jatuh timpa kita. Contoh. Sabar tak? Sabar. Dia begitu. Kena sabar juga. Kiranya yang ketiga ni daripada makhluk Allah. Kan? Pecahan sabar yang 4 tu, yang ketiga daripada makhluk Allah. Jadi makhluk Allah manusia, sama ada yang fasik, yang munafik, yang kafir, itu manusia. Atau lain makhluk Allah Ta'ala manusia ni, apa dia lagi yang lain? Itulah kita sebut tadi, tumbuhan. Tumbuhan. Jalan-jalan, terkena duri.